Persoalan apa boleh? Umur saya Saya dah 48 nak masuk 49. Bermakna tahun depan saya terus jadi 49. Lagi 1 tahun 50. Saya pakai sabun cheese. Saya pakai sabun cheese pagi dan juga malam. Nak cuba buat aglio olio? Boleh, tak ada masalah. Datuk Sri Vida umur dia 55. So far Alhamdulillah, kita serasi je. Anak-anak pun selesa dengan keadaan kita orang berdua. Yelah, dah berumur ni kena jaga juga. Kita kalau rapat pun tidaklah macam orang lain. Kita ada cara kita sendiri. Terima kasih. Terima kasih korang. Terima kasih. Saya tengah tunggu di SV ni. Di SV ada meeting dengan Cik B. Cik B pula ada shoot. Sebab saya bekerja juga untuk di SV punya company. Saya sebagai CEO untuk syarikat-syarikat yang mengendalikan restoran dan juga F&B lah. Kat sebelah sini ada Pemoga. Ada Salmon Skin je biasa. Dan ada Pemoga Energy Drink can ni. Kalau korang beli 1 botol Pemoga, korang akan dapat kempis percuma. Kalau beli 2 botol Pemoga, korang akan dapat 2 kempis dan juga 2 Pemoga Energy Drink. Ini favourite saya sebenarnya ni. Minat daripada umur 5 tahun daripada Semarang ini. Wah, hebatnya. Pemoga dia adalah untuk kesihatan, suplemen untuk lutut. Nak mengelakkan masalah lutut, ada masalah lutut. Kalau ada thyroid, kalau ada masalah GERD. Apa kelebihan Datuk Sri Vida di mata saya? Datuk Sri Vida ni, dia adalah orang yang sangat-sangat penyayang, sangat-sangat prihatin, sangat-sangat pemurah dengan semua orang. Dia pemurah daripada budak kecil sampailah semalam kita jumpa seorang makcik ni umur dekat 80 tahun kan. Makcik tu ambil gambar dengan Datuk Sri Vida, lepas tu Datuk Sri Vida sedekahkan duit juga. Jadi dia rajin sedekah sebenarnya Datuk Sri Vida ni. Dan agama Datuk Sri Vida sangat-sangat hebat. Banyak saya dengan Datuk Sri Vida berkongsi doa, berkongsi zikir. Sebab saya jenis suka kumpul zikir dan suka kumpul doa. Doa untuk kesihatan, doa untuk awet muda, doa untuk diberikan rezeki, doa untuk diberi kasih sayang, doa untuk dinaikkan darjat, doa untuk kekal dalam solat dan sentiasa menjaga iman. Jadi bila saya dengan Datuk Sri Vida itu kita minat yang sama kan. Minat dalam bidang perniagaan dan juga minat dalam bidang keagamaan. So kita banyak berkongsi dan bertukar-tukar zikir. Kadang-kadang dalam WhatsApp tu kan saya kata, sayang, dalam saya punya doa tu, ini doa saya juga. Nanti tiba-tibanya kita perasan yang zikir atau doa yang saya dengan Datuk Sri Vida amalkan benda yang sama. So saya dapat doa-doa saya daripada ibu dengan arwah wan saya. Jadi bila suka berkongsi zikir dan doa tu, saya rasa mengeratkan lah. Minat saya dengan Datuk Sri Vida sama tau. Kita suka macam kita makan fast food. Fast food yang simple-simple je, macam burger-burger apa kan, makan je. Lepas tu kita suka makanan yang sama, air yang sama, pewangi yang sama. Dan kita, saya dengan Datuk Sri Vida memang dua-dua suka laut. Lepas tu dah naik cruise ni kita enjoy lah. Sebab sama-sama suka laut, makanan yang sama. Kita suka kepada alam semula jadi, warna-warna yang sama. Kadang-kadang kita orang keluar ni, tak plan pakai baju apa. Bila keluar tu, material dan warna baju tu mesti sama. Walaupun korang ingat kita orang plan, sebenarnya tidak pernah plan. Comel Oh, ramai tanya saya pakai rantai emas ke tidak. Saya pakai swasta. Ini daripada ibu saya ni. Rantai ibu saya. Dia bagi saya untuk bawa ke mana. Saya pakai je lah. Tapi bukan emas, saya tak pakai rantai emas. Sebagai orang Islam, rantai emas tak boleh pakai kan? Terima kasih. Sedondon tu tak sengaja tau kadang-kadang. Saya mix Pakistan Sebenarnya arwah bapak saya kan, dia dia darah Pakistan India macam itulah. Indian Pakistan, tapi nenek saya orang Thai. Jadi Indian, Thai, ibu saya Indonesia, Bugis, Jawa. So yes, I have Indian blood. Doa dulu, doakan banyak, okey? Terima kasih. Pernah tengok video Datuk di interview orang putih, English saya dah pengalaman saya bagus. Terima kasih banyak. Terima kasih. Saya hargai sangat.
Kalau korang tengok benda goyang kan, sebab saya atas kapal dalam kapal dia goyang sikit. Saya dulu study culinary dekat Paris. Saya belajar culinary dekat Le Cordon Bleu, antara sekolah masakan tertua di dunia, di Paris, di France. Selepas saya tamat Master Chef, saya sama belajar di Le Cordon Bleu. Kemudian saya di University of Rennes pun dekat France juga. Terima kasih. Kalau orang ada apa ya, sweet kencing sweet, saya belajar bahasa-bahasanya. Kalau ada kencing sweet pun tak ada masalah, boleh ambil Pamoga. Saya atas kapal, bukan kat rumah. Parlez français, un petit peu français. Et vous? Je m'appelle Fazli. Et vous? Itu sedikit bahasa Perancis. Bonjour. Datang tersumbat boleh, tak ada masalah. Sebab ini suplemen tau, dia bukan ubat. Jadi jarang ada orang ada allergic dengan suplemen. Saya sekolah primary and secondary. Primary saya dekat Jakarta International School. Jadi aku kalau ngomong kayak gini, bokap-nyokap gue memang ngomong bahasa Indonesia. Jadi semenjak kecil aku sekolahnya di Jakarta, di Tebet. Pas Jakarta, aku bolak-balik terus ke Jakarta. Jadi ngomongannya emang saya boleh faham, dan dulu hampir fasih berbahasa Perancis sebab saya belajar culinary di Le Cordon Bleu di Paris. Saya tak boleh cakap bahasa Pakistan, tapi adalah keturunan sebelah sana juga. Saya duduk Jakarta 4-5 tahun juga. Mengandung boleh, mengandung tak ada masalah, minum Pamoga. Ini pun berdasarkan testimoni. Saya tak boleh berbahasa Cina macam Datuk Sri Vida, tapi saya boleh menyanyi dalam Cantonese. Contohnya, Fan Xing Lao Tong Wo Ni Dong Lo Chong Mat Sung Sei Ho Chi San Liet Kan Ma Mai Chan Ji To Yang Yan Sang Yi Hoàng nhau vì mùng đằng ta chia xa kẻ kênh phố và cho ba tôi phố trên chi này. Itu bahasa Cantonese saya boleh nyanyi. Cakap tu tak begitu fasih. Datuk Sri Vida dia boleh cakap bahasa Mandarin. Dia pernah menjadi guru di sekolah Cina sebelum tu. Bahasa Arab tak pandai, tapi saya boleh mengaji Al-Quran tu dah khatam beberapa kali, Alhamdulillah. Ramainya soalan bila nak kahwin, nantilah doakan yang terbaik, okey? Apa dia? Cepat apa? Kahwin Korang okey ke tu? Saya tengok Datuk Vida ni. Saya umur saya 48.5, nak masuk 49. Bermakna tahun depan saya 49 lah officially. Lepas tu lagi setahun 50. Bermakna ya Allah, separuh abad dah korang. Lepas saya sekolah di Jakarta, saya bersekolah di Amerika Syarikat. Then I went to the Los Angeles and I went to school there. And I went to school for about 4 to 5 years. So my father had to do his master's there. Yeah. So I grew up in Jakarta, and then I went to the USA and I studied there for a few years because my father was doing his master's in public administration. Upon coming back from America, I went back to school in Kuala Lumpur, and being in Kuala Lumpur I had some issues because I can't really speak Malay fluently. I was able to speak Bahasa Indonesia, but I couldn't speak Bahasa Malaysia, so I had to mix my English language and also what's we call it, Bahasa Indonesia. Ya, macam tu lah. Doakanlah, okey? Doakan agar dipermudahkan.
Ayah saya dulu dia kerja dengan kedutaan Indonesia dan bekerja dengan kerajaan juga. Arwah ayah. Saya tak pakai contact lens lah. Kenapa Maybe lighting kot. Sebab anak-anak pun menginginkan kita orang kenal rapat. Anak-anak pun menginginkan kita orang itu bersatu. Pada saya dalam perhubungan ni kan, bila dah berusia, kita tidak mencari cinta semata-mata, tapi kita cari companionship. Kita mencari kebersamaan dalam hidup, kita mencari kesesiaan dalam hidup. Dan bila dah berumur ni lebih pada 40, yang kita cari adalah kebahagiaan akhirat juga. Memang masih banyak. Dan itulah kisah dia, pertemuan yang tak disengajakan tu kan. So sometimes bila kita tak fikir, bila kita tak plan, Allah tu merancang jauh lebih baik. So that's what happened to me and DSG lah. Kalau sebelah saya ni ada ni tau, Pamoga kita bagi promosi, satu Pamoga satu kempis.